Untuk korang yang suka travel, selalu ada kerja luar ataupun yang selalu masuk hutan, saya ada satu bag yang best nak tunjuk kat korang ni. Dan bag ni korang boleh galas macam-macam cara. Okay, sebagai contoh, korang boleh pegang macam ni, korang boleh pegang macam ni, korang boleh galas dekat bahagian belakang, dan korang juga boleh buat sling bag. So jom saya tunjuk. Okay, kalau korang nak bag yang jenis pegang macam ni je pun, korang boleh buat bag ni macam ni. Dekat bahagian atas ni dia ada satu kompartmen. Okay, ni sikit je. Ni bahagian bawah dia. Ada satu kompartmen. Kompartmen rahsia lah kat sini. Okay, dekat bahagian atas. Okay, dia juga ada bagi tali. Ni untuk sling bag. Dan dekat bahagian dalam ni, dia ada satu ruang. Dan bahagian belakang ni, dia ada satu lagi ruang yang kecil sikit. So, korang boleh lah letak barang-barang yang macam buat gigi ke semua kat dalam ni. Okay, sini satu kompartmen besar yang korang boleh letak baju dan sebagainya. Kat bahagian depan ada satu lagi kompartmen. Okay. So untuk korang yang suka travel, macam 3 hari rasanya dah cukup dah bag macam ni. Okay, so korang boleh pegang macam ni bag ni. Ataupun korang boleh pegang depan ni. Atas ni dia ada tempat pegang juga. Dan kalau korang nak buat sling bag, korang boleh masukkan dia punya tali ni. So untuk korang buat sling bag, memang senang. Boleh pakai untuk sling bag pun boleh. Okay, sling bag. Dan kalau korang nak buat bag galas pun boleh. Kat bahagian belakang ni, so, ada satu lagi kompartmen kat bahagian belakang. Korang boleh simpan tali bag kat sini. So, bila korang simpan tali bag macam ni, dia nampak tak serabut lah. So, korang buka ni, 3 tali kat bahagian tepi ni. So, satu tali tu kita boleh buat untuk jadikan dia bag galas. So, dah jadi bag galas. So, bag ni memang multi-purpose kegunaan dia. So guys, korang tengok ni. Kalau saya pergi travel ataupun saya pergi masuk hutan dan sebagainya, mungkin naik train kita pegang macam ni lah kan. Naik bus dan sebagainya, kita boleh pegang macam ni je. And then, kita boleh pegang macam ni juga. Nak buat pergi main futsal pun boleh ni. Letak kasut futsal kat dalam. And then, tak okey, kita boleh buat sling bag. Okay, dah penat dah kot pegang. Kita boleh buat sling bag macam ni. Dan, kalau nak best lagi, kita boleh buat bag galas terus. Seriously, senang gila bag ni. Dan harga dia pun murah gila, tak sampai RM40. So, aku rasa ini bag yang paling versatile lah. Macam-macam cara kita boleh buat. Dan kalau untuk travel 3 hari, rasanya memang tak ada masalah langsung untuk korang nak gunakan bag ni. So, cukup lah tu. So guys, kalau korang berminat untuk dapatkan bag ni, klik je kat bag kuning di bawah.